Malaysia is a bowl of salad. Yelah, kalau buka kalender pun kita dah tahu. Tapi kita jarang benar-benar appreciate makna di sebalik cuti yang pelbagai tu. Apa yang kita buat? Mata memang automatik akan cari warna merah dulu. Banyaknya cuti tahun ni. Padahal warna merah itulah simbol unik Malaysia. Setiap kaum boleh kekalkan identiti sendiri. So Malaysia is a bowl of salad. Atau untuk jadi lebih Malaysia, Malaysia is a bowl of gerabu. Kalau bandingkan dengan negara barat macam Amerika atau UK, kalender rasmi mereka biasanya hanya paparkan cuti yang berorientasikan Kristian. Pelajar atau pekerja lain kadang terpaksa pilih nak sambut perayaan sendiri atau hadir kerja supaya tak ditanda unexcused absence. Aduh, kena datang kerja tapi hati duk fikir, patutnya aku kena sambut perayaan dengan ahli keluarga. Di Asia sendiri pun ada perbezaan yang menarik. Misalnya Singapura, negara majmuk juga tapi hanya 11 hari cuti umum setahun. Malaysia pula secara purata dalam 18 hingga 20 hari cuti umum, bergantung kepada negeri. Maknanya hampir 2 kali ganda. So patutlah kalender kita nampak lebih meriah. Boleh kata Malaysia mengamalkan pendekatan one sheet fits all. Festival utama berbagai kaum diwartakan sebagai cuti kelepasan am. Yang ini berakar daripada Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk mengamalkan tradisi dalam suasana yang aman. So semua ada tempat dalam kalender tu. Sebuah kajian yang dijalankan terhadap 759 pekerja di Malaysia menunjukkan kebebasan beragama diamalkan secara meluas juga di tempat kerja. Daripada kod pakaian, pelepasan waktu solat hingga sensitiviti terhadap makanan. Sikap inklusif ini meningkatkan kepuasan kerja. Harmoni rupanya ada impak ekonomi juga kan? Dan peluang bercuti ini sepatutnya kita gunakan untuk kurangkan stres, fatigue dan burnout. Bila kita balik kampung atau pergi rumah terbuka, kita sedang membina modal sosial, kepercayaan dan hubungan antara komuniti. Dan bonusnya, kalau cuti perayaan, memang dapat banyak makanan-makanan yang tradisional yang susah kita nak dapat. Bahkan daripada istilah harian kita, daripada yamcha, tapau, membuktikan kepelbagaian tidak sepatutnya menjadi beban. Bahkan kekuatan yang strategik. Kita belajar empati, belajar sabar, belajar hidup dalam masyarakat yang kompleks. Dan kita meraihkan kepelbagaian tu, tapi tidaklah bermaksud kita perlu menyambut setiap perayaan bersama. Kita hanya menghormati dan kita beri laluan kepada agama masing-masing. Jangan jadikan alasan itu untuk letakkan harmoni yang sudah lama terbina. Bagaimana pula beza dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Contoh macam Indonesia, Thailand, Brunei, Filipina. Macam mana pendekatan mereka kepada masyarakat atau adakah jumlah cuti mereka lebih sedikit atau lebih banyak? Ini ruang eksplorasi idea.